Kafe ni ada gulai tempoyak ikan patin, ada lempeng, ada lontong dan pelbagai lagi hidangan tradisi yang best. Nama kafe ni Rasa Nostra Coffee. Baru je buka dekat arah Damansara. First kali aku sampai kat sini, memang terus impress lah dengan setup kedai dia. Menggabungkan elemen nostalgia dan tradisi. Ada banyak pilihan menu kat sini tau. So jom aku tunjuk apa yang aku order. Nama kopi ni puitis sikit. Rasa dia pekat dan creamy. Yang ini pun best. Latte rasa pandan. Memang unik. Kat sini pun ada banyak pilihan nasi lemak tau. Aku order ni nasi lemak paru. Nasi dia cukup rasa santan. Paru dia pun lembut, bukan yang jenis crispy. Aku suka sambal dia, tak pedas sangat. Lepas tu aku try dia punya roti puisi. Dia ala-ala roti titap yang kat Kelantan tu. Makan dengan telur goyang dan sekaya memang best. Paling best kalau pairing dengan hazelnut latte. Kalau nak light-light, korang boleh order lempeng. Lempeng dia lembut, sambal pun cukup rasa. Kalau nak lepak-lepak, korang boleh order sweet potato fries. Budak-budak pun suka. Nak makan yang berat-berat, korang order gulai tempoyak ikan patin. Ikan patin dia sangat fresh dan lembut. Korang bawakan khas daripada Sungai Pahang tau. Memang manis sisi dia, tak rasa hanyir langsung. Gulai tempoyak dia pula memang pekat. Makan pula dengan ulam raja, cicak sambal belacan. Memang tak boleh berhenti lah. Satu lagi menu yang korang wajib order, lontong udang. Biasanya dia orang letak 2 ekor udang dalam tu. Kuah dia pun pekat elok dan cukup berasa lembut. So jangan lupa share video ni dan bawa family korang datang makan kat sini, okey?